Abah memang legend. Engkau ni dengan Abah sama je, Man. Iman, kau kat mana? Aku kat depan Nimrod kan ni. Jom makan. Aku tak buka lagi lah, Man. Tak sempat tadi. Kau kat mana? Tak ada pun. Aku dekat Nimrod Sulawesi lah, man. Aku nak ke sana pun tak sempat ni. Semua tengah ramai. Okey, kau balik dulu. Kita jumpa kat rumah. Oh, tak apa, Man. Balik dulu lah. Sorry, man. Orang potong, bang. Tapi kita dah tutup. Sorry, bang. Oh gembira rasanya hati pengembara dapat pulang. Man. Iman, dah kat mana tu? Aduh. Dah setengah jam dah ni. Man. Tadi kan dah janji nak beli baju raya sama-sama. Aku betul-betul terlupa lah, man, pasal ni. Okey, macam ni. Aku janji hujung minggu ni kita pergi beli sama-sama, okey? Okey, man. Amat dekat semua. Janji. Bye. Iman selalu janji nanti ada masa untuk aku. Janji nak cerita hal sebenar pasal Abah. Abah, dah genap 5 tahun Abah pergi tanpa khabar berita. Tak guna hidup senang, tapi tak ada keluarga di sisi. Aku cuma nak masa. Masa untuk ada dengan keluarga. Ada hantu belum puasa ni. Busy, Man. Banyak kerja. Kejut aku, man. Ya Allah. Ni apa? Banyak kerja. Busy. Biasalah, Man. Study. Macam ni lah hidup student. Ya. Tak Tu ya. Man. Awak Lapar. Jom. makan? Ya. Lah, aku dah belilah, Man. Oh. Ada kat Jais. Apa? Ya, pasal punya bazar mana? Bazar baik-baiknya, Man. Oh. Makanlah, Man. Dah kenyang lah. Hai. Tengoklah tu. Perangai dia ni. Sama je. Man. TV buka. Bazir je lah, Man. Dengan kopiah mata rata. Iman. Man? Iman? Seronok, Man. Ada member kerja. Boleh gelak-gelak. Boleh borak-borak. Ahmad. Tak tidur lagi. Besok kuliah ada apa? Cuti. Aku ni dah tak penting untuk kau, Man. Sampai kau langsung tak ada masa untuk aku, Man. Pasal Abah, Man. Kau tak pernah cerita kat aku dia pergi mana. Family orang lain pun busy lah, Man. Abah, 5 tahun, Man. 5 tahun kau tak pernah bagi tahu dia pergi mana, Man. Engkau ni dengan Abah sama je, Man. Jangan kau buka soal tu. Kau tak pernah tahu pun apa yang aku tahu dari awal.
Man. dilaksanakan di seluruh negara. Ini busy je. Pun dijalankan bermula pada 24 Pergi bersiap jap. dan akan Pakai berakhir kopiah ke. 8 April Lagi depan. kemas sikit. Yang mana operasi ini bertujuan untuk memantau Kau pergi seorang? Aku malas lah. kekuasaan terhadap pengguna jalan raya yang melanggar 5 minit. peraturan jalan Aku tunggu kat raya bawah. yang Abah bukan tak nak balik tengok kau jenuh aku. Tapi sebab tak boleh. Asal kau tak pernah bagi tahu aku, Aiman? Asal kau tak pernah jujur dengan aku? Bukan macam tu, Man. Tapi sebab ini pun adalah amanah daripada Abah juga. Abah nak bagi kau cukup besar untuk nak terima semua takdir jadi ni. Sebab Abah tak nak kita nangis. Abah tak nak anak-anak dia sedih. Tahu, Man, kadang-kadang takdir tu melintang dengan kehendak dan keinginan kita. Tapi pernah kita terfikir, Man, kat mana titik kesempurnaan dan kemanisan yang ada dekat takdir tu? Berdamailah. Berdamai dengan takdir. Asal kau tipu aku, Aiman? Tipu apa? Kau kata nak pergi kedai, asal pergi sini? Hai. Tashim no? Kenapa ni? Berjiran tak basuh lagi ni, Man. Oh, suruh apa lagi? Tengoklah ni. Asyik rosak je lampu ni, Man. Tukarlah, Man. Abah ke ni, Man? Abah masak paper? Kalau kau nak tahu kenapa aku tak ada masa dekat rumah, inilah dia sebabnya. Kat tempat kerja, kat cermin tu, tak nampak aku pun. Tapi aku nampak Abah. Situlah tempat aku lepas rindu, Man. Sebab gunting rambut ni adalah benda yang paling dekat dengan Abah. Kalau kau nak tahu, Abah memang legend. Aku minta maaf, Man. Aku tak pernah tanya kau okey ke tak, Man. Aku minta maaf. Aku pentingkan diri sendiri. Tak apa, Aiman. Aku faham. Kalau aku dekat tempat kau sekalipun, aku rasa aku tak sekuat kau. Boleh hidup sendiri. Aku pun nak minta maaf kalau selama ni aku banyak sangat pegang rahsia keluarga. Macam ni, Man. Apa kata untuk aku nak tebuskan kesilapan aku nak belanja kau. Kau nak apa? Songkok, sampin, baju Melayu. Apa kau nak aku belanja. Kau nak apa? Masa. Aku belanja kau masa. Aku belanja raya. Baju raya, man. Baju raya. Sudah.